Jom ikut saya gemburkan tanah pokok durian ni. Let's go. Ni pokok durian IOI. Kita tak jaga pun. Kita tanam tinggal je. Jadi kita kena gemburkan sekali. Umur pokok ni adalah setahun. Lebihan kita gembur tanah ni bantu akar bernafas dengan serap baja lebih baik. Elak akar ni padat dan berair. Nanti akar jadi reput. Lepas tu kita tambah pula trichoderma. Trichoderma ni saya tabur je. Kalau bancuh pun boleh. Kelebihan trichoderma ni dia adalah kulit baik dilawan kulit jahat. Antaranya dia boleh cegah reput akar, reput batang. Lepas tu kita tambah pula dengan tanah hitam. Trichoderma boleh menguraikan bahan organik dengan cepat. Terusnya kita nak tanam avocado yang kita beli kemarin ni. Ini adalah Booth 7 dia punya jenis dia. Lepas tu kita gali dulu lubang. Besar dia agak-agak polybag tu. Lepas tu kita letak sikit tanah hitam, tabur sikit trichoderma dan kita buka polybag slow-slow. Jangan sampai akar dia boleh terputus. Kita nak jaga akar dia dan kita kambus balik dengan tanah asal. Last kali baru saya kambus dengan tanah hitam. Takut dia panas pokok tu kalau kita letak awal-awal. Siram jangan lupa tau. Okay guys, bye-bye. Assalamualaikum.